Terima kasih Dato' Wira Speaker. Duyung soalan nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang berhormat Dato' Wira Speaker dan untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, saya bangun bagi menjawab soalan daripada Duyung. Sumber pendapatan tabung kebanyakan masjid bergantung kepada derma, bergantung kepada kutipan tabung Jumaat, hasil wakaf dan juga sewaan. Dan kadar sumbangan dan kutipan adalah tidak tetap. Jika dilihat kepada kadar kutipan Jumaat sebagai penanda aras, kebanyakan masjid-masjid yang berada di pinggir bandar hanya mengutip sumbangan antara 1,000 hingga kepada 5,000 seminggu. Namun demikian bagi masjid-masjid di kawasan bandar, kutipan Jumaatnya mencecah 3,000 hingga ke 5,000 ringgit seminggu. Dan kutipan bulanan sekitar sebanyak 12,000 hingga 20,000 ringgit. Namun begitu, kadar tersebut digunakan untuk membayar utiliti masjid, pembaikan kecil, bayaran pegawai syarak, penggali kubur, bayaran pentadbiran mesyuarat, jamuan majlis dan juga kelas pengajian tahmir serta sumbangan kepada fakir dan juga orang miskin. Buat masa ini, kebanyakan masjid telah pun menubuhkan khairat kematian sebagai bentuk bantuan kewangan seperti konsep takaful, dan tujuan khairat adalah sumbangan wang atau bantuan yang diberikan kepada waris ahli yang meninggal dunia bagi meringankan kos pengurusan. Dan berdasarkan semakan, antara masjid di Don Duyung yang telah mempunyai tabung khairat adalah Masjid Jamik Laksamana Hang Tuah Duyung yang turut menawarkan pengurusan jenazah secara percuma. Bagi masjid yang mempunyai sumber kewangan yang kukuh dan stabil, masjid juga menanggung kos pengurusan jenazah dan juga pegawai masjid turut membantu mempermudahkan urusan ini. Pada dasarnya, segala hasil daripada tanah yang diamanahkan, bagi menjawab soalan yang ketiga, pihak pengurusan masjid hendaklah dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan anak-anak kharia. Sehubungan dengan itu, setiap proses pewakafan yang dilaksanakan akan dimaklumkan kepada pihak masjid sama ada urusan tersebut dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung bagi memastikan pengurusan masjid teratur dan berkesan. Dan pihak MAIM ataupun Majlis Agama Islam Melaka juga akan berusaha untuk menambah pendapatan masjid-masjid tersebut berdasarkan kepada penyewaan tanah wakaf dan juga pembinaan atau persewaan menara-menara telekomunikasi. Selain itu, sekiranya pihak masjid mempunyai sebarang cadangan pembangunan di atas tanah wakaf, pihak masjid adalah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran bertulis daripada Majlis Agama Islam, dan ketetapan ini adalah penting bagi memastikan pembangunan yang dilaksanakan memuati peraturan yang berkuat kuasa dan juga memelihara kepentingan wakaf serta mengelakkan sebarang isu pentadbiran dan perundangan di masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih Dato' Wira Speaker. Berkait dengan urusan masjid, boleh tak beri penjelasan tentang bagaimana tata cara pelantikan jawatankuasa masjid? Yang mana dilantik melalui mesyuarat jawatankuasa tadbir urus masjid ataupun JKTU Jabatan Agama Islam Negeri Melaka. Terima kasih. Soalan tambahan, Tabun Nening? Boleh. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Wira Speaker. Boleh tak saya tahu di kalangan masjid-masjid kerajaan dalam negeri Melaka, masjid mana yang membuat kutipan tertinggi setahun dan adakah diaudit di dalam negeri Melaka? Terima kasih. Terima kasih Sengai Rambai. Bagi menjawab soalan berkaitan dengan kutipan tertinggi masjid-masjid ni, kebetulan saya ada data ni lah. Kutipan tertinggi masjid kerajaan setahun, bagi contohnya tahun 2025 adalah Masjid Al-Alami MITC, yang mana kutipannya adalah sebanyak RM692,797.49 setahun, dan diikuti oleh Masjid Al-Azim Negeri Melaka sebanyak RM483,732.71,
Dan masjid yang ketiga kutipan tertinggi adalah Masjid Selat Melaka sebanyak 468,000 setahun. Dan seterusnya bagi masjid-masjid kerajaan juga mempunyai kutipan, contoh Masjid Cina 325,000, Masjid Saidina Ali 364,000, Masjid Ar-Rasidin Alur Gajah 164,000, Masjid Al-Ghafar Jasin 161,000. Dan kutipan ini memang wajib diaudit setiap tahun. Terima kasih. Tapi mata saya telah pun detect tabunan ini berdiri awal. So, saya terpaksa beri tabunan ini. Terima kasih Datuk Wira, speaker. Bertambah sayang nampaknya saya dengan Datuk Wira, speaker. Semua bukan sayang. Siapa dulu? Okey, soalan tambahan daripada Tun Tabunaning. Saya nak menanya tentang sekolah. Sekolah rendah dan sekolah menengah di Tabunaning, di mana saya mendapat sedikit info tentang kepadatan pelajar dan juga info yang saya tahu ada juga sekolah yang kurang murid. Saya minta untuk dipenjelaskan. Terima kasih. Saya ingat dia lari pada soalan sikit. Tak, itu yang saya nak tegur. Terpulang kepada YB yang nak menjawab kerana soalan tambahnya lari sikit daripada soalan asal. Soalan asal Apapun yang saya menanya ini esko yang melibatkan tentang Kementerian Pelajaran. terpulang kepada Imulek. Saya ingat saya tak jawab. Saya akan buat semasa penggulungan nanti. Okey, terima kasih.